Kita dengar tuan-tuan. Dengar. Layan je. Walaupun tak berapa nak minat. Layan. Itu. Mereka punya minat. Oh, time kita punya minat, kita ikut. Abang nak tengok aksesori kereta. Bini pun ikut lah. Tak kata apa. Kan? Ni kena beli lampu ni. Buat tahun ni. Abang bubuh lampu ni pasal apa? Oh, kereta jadi laju lagi. Oh, yang duk mohon ini dah. Ayah saya dulu, dia bisa tanya satu soalan kat saya. Saya tukar stiker motor saya tu. Kan? Anak muda tak tahu duk. Tengok motor orang pelik sikit, beli juga. Beli sendiri, pasang sendiri stiker. Celup ayat sempo tu, bubuh, rendam stiker dalam sempo tu, pelekat dia tu, lah buang. Pergi tanya di kedai nak pasang lagu mana, dia ajak balik try. Ayah saya main-main, tuan-tuan, dia tak komen pun lawa ke apa. Dia tanya, awak hang pelekat ni motor lagi laju ke? Ke minyak jimat? Pedih tuan-tuan, tak tukar dah. Faham tukar stiker baru ni, motor jadi laju ke? Tak apa minyak jimat. Tuan-tuan, pedih kena ke tu. Itu isteri, kalau dia cerita, dengarlah abang-abang. Tadi kan, pergi kedai tadi abang, cantiknya bang cincin tu bang. Dengar aja dia cerita, bukan dia minta lagi. Ni satu kak tu mengandung, heret anak seorang, duk pregnant ni, masuk dalam Giant. Dia pegang tilam baby. Dia baru pegang tilam, laki dia kata apa? Depan saya ni. Kebetulan, ni Giant Alostar. Betulan anak saya hak kecil tu masuk hospital. Anak saya yang kecil tu, hari tu kan masuk hospital. Doktor suruh cari putih susu. Dia tak minum botol susu tu, tak minum. Kalau kita keluar main Giant tengah-tengah malam, dalam ke 10 lebih kurang. Kakak tu baru pegang saja tilam tu. Suami dia kata apa? Di rumah melambak lah dia pegang. Baru pegang, tak kata apa lagi pun. Dia baru nak tekan span tu, tebal ke tak, span ke, kabu ke. Laki kata dah, banyak dah di rumah. Isteri jalan habis. Saya ni, ya Allah, saya dah belek botol susu tuan-tuan. Tengok, bagilah dia belek. Kalau tak boleh beli tuan-tuan, bagi dia belek sudahlah. Orang panggil window shopping, kan shopping window. Tak tahu nak habis korang tu. Kalau tak ada duit nak beli pun tuan-tuan, bagi hiburan kat depa, suruh depa tengok kan. Itu biar orang perempuan. Boleh tengok pun tak apa dah. Tapi kadang-kadang kalau biar pun masalah juga. Dia belek satu rak ke satu rak. Kalau Tesco tu besar dia 1 kilometer, dia round satu rak. Semua botol susu dia pegang. Dia belek, dia letak ni. Hak ni abang, hak macam dalam suara abang. Allah, kita pun ya. Dia cerita habis ni. Tu. Memang orang pandai suka cerita. Sebab itu biat depa tuan-tuan. Sebab kalau bini bisu payah pula. Wah, ni buat duk senyap makan nasi tak bunyi apa. Dia bunyi pun payah. Betul kalau isteri kita duk cakap bersembang tu, alhamdulillah, syukur tuan-tuan. Cuba kita dengar dengan perasaan kasih sayang. Walaupun kita tengah letih, buat biar. Kan, saya pun kadang-kadang bila isteri sembang ambil harakah tu dia buat tu. Kadang-kadang terlena kok. Dia kata, "Amboi, pandai ceramah kat orang, dia apa lena juga." Letih buat kau nak. Jadi tuan-tuan, dia kata, "Abang tengok ni, tengok baju yang jek." Walaupun jek herat, cantik. Walaupun dia buat masakan tu tak berapa sedap. Sedap tak bang? Sedap, alhamdulillah sedap. Isteri abang buat apa sedap? Bersih, elok, tengok makanan ni, masak duk selawat. Masak tadi duk tak menyanyi apa pun. Bang perli ya bang. Dah betul. Yang kedua dia suka melawak tuan-tuan. Melawak dia suka. Kalau suami melawak, isteri cukup syok. Sungguh. Tuan-tuan dengar radio Kedah tadi, Syekh Faisal bagi satu perumpamaan yang saya rasa orang lain tak gemak sebut, dia sebut tuan-tuan. Syekh Faisal sebut ni. Dia kata tengok, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Dia kata cuba tengok lembu dia tak. Puting susu lembu tu tahu mana? Saya ulang balik, saya tak gemak nak sebut tapi dah dia sebut kak. Duk bawah dia kata. Duk bawah. Kan, saya duk terlintah dah nak sebut benda tu tapi rasa umur muda sangat. Duk tunggu esok naik 50-an baru nak sebut kot. Depa sebut tak apa, tak pelik sangat. Kita orang muda sebut ni payah. Dia kata, tu duk bawah. Hak manusia duk tang mana dia kata? Duk di dada. Pak kalau duk bawah dia kata, naik bah nak pergi jeniang, anak nak menyusu, selak kain sumbat masuk. Tu Allah cipta cukup elok tuan-tuan. Masa menyusu tu, mak peluk anak, boleh sayang anak, boleh sembang dengan dia dengan penuh kasih sayang. Apa kalau duduk bawah? Tu ajak orang pamai makan kali, tak boleh duduk menyusu anak tu, apa duduk tekangkang tu anak duduk menyusu. Naya.
Tuan-tuan. Tuan-tuan. Tak. Manusia dah Allah tak tempat yang elok. Kalau duduk bawah juga. Selak-selak ke anak ria begitu ya. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Tu mata manusia duduk depan, mata lembu duduk tepi. Dia kata apa kelebihan dia? Dia kata kalau manusia rabun, nak buat spek guna kalau mata duduk tepi. Betul kat dia. Dia ceramah dia mesti dia kelolor dia semua. Betul ni? Betul ke kalau spek mata nak buat guna, nak tambah kau nak? Ni tak apa duk tak hidung elok ni. Allah Taala buat tu. Allah mengetahui dah suatu hari nanti orang akan cipta kanta mata ni nak pakai atas hidung ni. Allah tahu daripada dulu lagi. Sebelum buat dunia Allah tahu dah. Manusia bila rosak mata, dia akan buat macam ni. Kalau duduk kat tepi lagu ni naya. Nak takut tanah. Takut tertinggal ni nak buat tanah. Tuan-tuan. Sebab tu manusia ni cukup hebat dah tuan-tuan. Jadi Aisyah ni dia cerita, dia suka cerita. Perempuan ni suka cerita. Tuan-tuan, dia suka orang melawak dengan dia dan dia suka suami puji dengan dia. Balik rumah puji isteri. Abang rasa wangi lah isteri abang ni. Dandan dia syok. Mui masak apa wangi ni? Walaupun hangit. Kata habis lah. Wanginya. Wanginya. Isteri pula, suami beli baju, beli dekat kedai borong bandar tuan-tuan, ada harga RM5. Balik-balik bini kata abang mahalnya bang RM5. Laki pula betul benda. Itulah ada hak RM2 tadi tapi tak ada saiz. Yang tu betul benda. Bini perli dia tu RM5. Dah ada kalau RM5 baju tu elok tak apa tuan-tuan. Kan? Macam pergi Mekah kan, dia jual baju RM5 hak lengguk-lengguk. Kalau polis dia pun lari tu. Dia buka pakai tikar tu kan. Ambil dulu. Kalau nak pergi Mekah, kalau tuan-tuan pergi Mekah, nak beli baju dulu tu, tuan-tuan ambil dulu. Ambil, pegang. Saya pernah ambil pegang, tetap polis dia lari pergi tu. Saya pula kena ligan dia. Ni, kak ni baju ni. Tapi baju lagu tu kerana berlubang tani. Bolehlah kalau beli nak duduk kat rumah bolehlah tuan-tuan. Jubah tu. Daripada keluar depan rumah, duduk pakai baju skrat-skrat tu, lebih baik selalu juga jubah hak RM5 beli di Mekah tu. Kan? Keluar siram pokok bunga pun cantik elok. Apa salahnya balik pada Mekah pergi pasar malam, para jemaah haji balik tahun ni semua pakai telekung, pergi pasar malam pakai telekung. Tak boleh. Jangan telekung saja. Bawa beg tangan, lepas tu pakai telekung saja. Sagi duduk selak tengah-tengah tu telekung saja. Kain tak pakai apa tak pakai. Nah. Pergi pasar malam cuba tempah tudung bentuk telekung tengok. Labuh sampai ke pinggang tu. Kan segak. Betul tak? Senang. Nak menyusu senang. Nak buat apa pun senang tuan-tuan. Ni duduk kat atas ni. Duduk kat atas ni. Bila masuk kedai, orang kau duduk tengok. Duduk lali tu. Laki pula tak cemburu. Tadi ni saya ceramah di rumah tu imam, satu imam tu. Orang perempuan tu dia mengandung, rasa mungkin suami anak yang sulung kot. Dia pakai jubah hak jenis ketat tu. Jenis kain macam baju, macam tudung Indonesia tu, tudung Indon tu. Duk mengandung boroi aku tu, ketat tu lintah depan kita. Saya tengah ceramah terberhenti 2 saat. Gejut tuan-tuan. Ada orang macam ni lagi dalam dunia ni, tak rasa malu. Laki pula bangga tuan-tuan. Tak tahu nak abang. Takkan tak ada rasa malu tu. Baik. Tuan-tuan, maka kata Nabi, faqala ma uhibbu hakaitu insanan wa inna li kaza wa kaza. Kata Nabi, aku tidak suka menceritakan hal seseorang sesungguhnya walaupun diberikan kepadaku begini-begini. Nabi kata aku ada kelebihan begini-begini. Aku tak mau duk kata ke orang yang baik kita duk pi buruk-buruk dia tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita mengumpat tak boleh, tapi dalam satu keadaan Islam kata boleh. Ketika mana? Ketika mana kalau tak mengumpat, benda itu mendatangkan mudarat kepada kita. Contoh, maklum tu dia berniaga memang tak bersih. Kita makan laksa balik sakit perut. Pasal apa? Dia tambah tisu dalam kuah laksa. Yang ni wajib kita habaq orang. Wajib kita habaq. Ni bomoh tu dia kalau pi hang tengok sekali dia habis dia merabah. Hang jangan duk pi, dia ni muhung, bukan bomoh tu dia muhung. Hak tu boleh kita mengumpat. Hang kalau pangkah dia habis dah. Hang bakal haji dia tanya, kencing mana dah pakcik? Kencing mana? Subsidi gula kurang lagi 2 kopang.
Tak apalah kalau betul nak kurangkan gula. Ni tadi dia pada tunggu bila kerajaan nak buat kedai minyak satu Malaysia RON 95, harga dia RM1 sekupang. Buatlah tengok satu Malaysia kedai ni. Buat kedai minyak satu Malaysia. Nak tengok. Nak boleh tak bagi minyak harga RM1 sekupang? Tak apa, buh RM1 je. Satu Malaysia, buh minyak seliter RM1. Try tengok. Belum tentu boleh buat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau orang yang mendatangkan mudarat kepada agama, kepada diri kita, kepada negara kita, yang tu wajib kita cerita supaya orang tak terlibat dengan dia. Hak ni boleh cerita. Atau maklum tu dia jual, dia buh lah ikan mahal. Dia mana larat duk nak bersiang-bersiang ikan tu, dia bubuh ni sardin, dia campur dengan tisu. Depa pun pergi serang lah. Woi, makcik nah woi. Hang buh tisu ah. Hei dak ah. Depa ni habaq ustaz tu habaq dalam kuliah. Hui dah hampa duk tuduh aku buh tisu. Aku masak tak biasa buh tisu ah. Aku buh surat abang ah. Tisu gagah lagi, tisu tu dia putih juga elok, buh surat abang dengan dawat-dawat tu. Jadi tuan-tuan, Nabi kata aku tak suka sembang tentang seseorang. Ini sikap yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab tu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang tegas tu tuan-tuan, dia jadi lembut bila berhadapan dengan Nabi SAW. Umar ni tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia punya tegas. Tapi bila main dengan Nabi tuan-tuan, Nabi mengajak, dia boleh teriak sampai berlorong 4 di muka dia. Ni, 4 lorong. Tang ni satu, kiri kanan, 4. Kesan dia menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umar sengih, teriak ni, berbekas, berparut. Allahu Akbar. Kita nak cari hak ada parut kok teriak, tak ada tuan-tuan. Sayyidina Umar dipanggil rajulun buka, satu orang lelaki yang kuat menangis. Sebab itu tuan-tuan, kita kena sayang dengan orang-orang alim. Imam Syafi'i kata apa? Kalau nak jadi orang yang nak tambah ilmu, nak jadikan hati bersih, bersamalah kamu dengan ulama. Mujalasatul ulama, duduk dengan ulama. Kalau tak boleh nak duduk dalam majlis ulama, duduk dengan orang-orang yang selalu bersama dengan ulama. Kawan dengan orang masjid, kawan dengan orang surau, kawan dengan orang-orang yang baik-baik. Kalau tak boleh juga, tinggalkan diri kamu daripada perkara yang tidak bermanfaat. Ini pesanan Imam Asy-Syafi'i kalau nak bagi hati kita jadi baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang lain Nabi kata apa? Ada sahabat tanya Nabi, ar-rajulu yuhibbul qauma walamma yalhaqu bihim. Satu orang lelaki cinta kepada satu kaum tu, tapi dia tak jahat macam kaum tu. Dia tak buat macam kaum tu buat. Apa jawab Nabi? Nabi kata al-mar'u ma'a man ahab. Manusia itu dia akan bersama dengan orang dia sayang. Dia duduk dengan satu jemaah itu dia menentang agama Allah, hina hudud, hina halalkan benda yang haram. Dia duduk sembahyang di masjid, dia sayang dengan puak-puak ni. Nabi kata dia bangun bersama dengan mereka. Kalau tak percaya, di pada masa nanti tuan-tuan, kita akan bangun ikut orang yang kita sayang. Orang yang duduk dalam pah bangkit dengan tok guru mereka di pada masa. Tok guru mereka bangkit dengan para ulama. Para ulama bangun dengan para ulama. Para ulama bangun dengan para tabi'in, bangun dengan para sahabat bersama dengan Nabi SAW. Kalau ahli maksiat, dia akan bangun dengan ahli maksiat. Kaki judi bangun dengan kaki judi. Tuan-tuan, bangun daripada masa ramai-ramai, dia akan duduk dengan puak-puak jahat. Terkumpullah mereka dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal sekali nanti tuan-tuan. Duduk sekali dengan Fir'aun. Tak percaya, try buat, try mati, semehbang kami. Sebab Nabi kata al-mar'u ma'aman ahab. Lepas tu Nabi kata, Nabi pesan apa? Nabi kata ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu dia ada di atas agama kawan dia. Kalau kawan dia baik, dia baik. Kalau kawan dia solat, dia solat. Kalau kawan dia tak solat, dia pun tak solat. Macam duduk universiti, duduk satu bilik. Kalau kawan tu kuat agama, orang dalam bilik tu akan kuat agama. Kalau kawan pun jenis duduk lepak, pakai luat pendek tak tegur. Saya sedih tuan-tuan, sedih bila tengok orang agama pakai luat pendek. Pakai luat pendek. Mengaji bidang syariah, main bola petang-petang seluar pendek. Sedih tuan-tuan. Sekarang hak budak yang saya